Ada siapa-siapa hok nak beli bangunnya di Tunjung, rumah ataupun kedai sebelum harga naik lebih tinggi lagi, inilah masanya. Okey, tadi kita kat rumah deh. Kali ni Nabila nak tunjuk untuk kedai pejabat pula di Fasa 2C. Lah ni kita ada lebih 39 unit sudah siap dibina, tapi kita cuma berbaki 12 unit sahaja yang available untuk sewa dan untuk beli. Best tak kau dapat penyewa super gini? Okey, untuk pilihan sewa sangat murah. Kita ada harga promosi. Nak sewa tingkat bawah saja ataupun tingkat 1 pun boleh. Dan Nabila suka sekali sini gapo? Tempat parking sangat luas. And then konsep dia bertemakan landscaping sikit. Sangat redup dia sebab pokok-pokok ada depan kedai molek. Jadi memang sangat selesa sangat sini. Okey, jadi siapa-siapa yang berminat untuk beli di Kota Seribong, tak kisahlah untuk guna sendiri ataupun untuk investment. Nak wisata kok orang Kelantan, orang bukan Kelantan ataupun non Bumi Putra, boleh beli di sini. Kepada semua bakal pelabur yang berminat untuk beli kedai di Kota Seribong dengan potensi pulangan pelaburan 6% 1 tahun, kena cepat-cepat sebab kita ada 12 unit sahaja lagi bangunan yang sudah sedia. Tak banyak dah unit yang sudah siap dibina lah ni di Kota Seribong. Cepat-cepat klik link di bawah.